Besar, okey. Belakang belakang Bawah tu. Oh, belakang bawah tu. Bawah dia ada. Oh. Ada seratnya guys, seratnya soal itu. Ni kita ambil mata tunas. Takar lanjut ni. Saudara Ridwan ambil. Sebagai original ni original. Original ni dah meneh bertanding di Lunde dah. Lunde. Ni. Ingat nama apa gitu ya. Oh. Jadi dia ada daftar dah ni. Petani daftar dah. Kamu kita dia panggil berapa di berapa nanti kena cek balik. Okey, kita ambil lah tadi ambil jula besar, nak ambil jula hujung tu payah, tinggi sangat. Oh. Oh. Boleh weh? Oh, main galah penak weh. Oh. Waktu kahwin nak beli galah aluminium. Dok dia kena naik ke atas. Tarik. Kerak pak. Oh, boleh. Oh. Luru. Oh, jatuh tu. Okey. Boleh dah. Lekat tu. Lekat ke apa? Lekat situ. Oh, tak apa tu. Kait. Kita nak pergi ambil dah. Kejap ambil dah. Dah lah. Sikit koi. Apa anak kisah SO ni tu aku ngambil atro je. Kawin sehari lah hari ni duk ngaru kok. Ada aluminium. Ayam meh beli dulu. Oh, tinggi orang tengok batai. Bane dah berbane. Okey ni jula dia tu banyak dah ni. Banyak ni weh. Mana? Ha? Kejap. Banyak dah ni. Lekat. Jatuh. Awak kau pergi ambil. Kau sedap, kau domel buah. Okey. Ni mata tunas. Pokok tua dah 30 tahun lebih, 40 tahun lah kita letak. Cik Asel di orang Pasir Dusun ni. Jire dia ni. Ni. Kebetulan comel molek mata sekarang ni. Boleh ambil lah. Ni ada special order lah nak kahwin di Lapengeh. Lepas tu saya mari minta tolong Uwe hari ni. Ajak owner Cik Asel ni tunjuk. Sebab takar panjang ni saya dah biasa makan. Dia bukan buah bulat ni, buah bujur, buah tajam. Kalau dengan raja kunyit tu boleh tanding lah isi. Dari segi lei, orang cakap lepas tu serat dia lagi tinggi, cuma dia ada butir lah. Tapi siapa biasa makan takar panjang ni, boleh kata Cik Asel owner dia akan cari balik tu. Ni pokok, ada 8 pokok di sini. Ni kita buat lah sebab saya tengok daripada setahun ke setahun saya punya nursery ni ramai dah minta benih selain benih popular lah macam durite, musaki. Dia orang nak benih-benih macam ni lah untuk melekatkan orang cakap apa, variety ataupun bakar di kebun, pekebun baru ni. Sangat cantik lah tu mata tunas ni. Ni kita minta tolong saudara di dua. Tak mana weh? Tu sandar di dua. Kita nak mudah ingat. Dokong. Situ tak apa. Okeylah, saya nak guti ambil ni.